Okey, kalau berlaku masalah macam tadi, ink rim tak boleh buka, pergi ke display C, lepas tu pergi ke C, aku klik kat ink rim. Yang zip ni extract itu ink rim. Okay, bila dah extract ink rim, buka folder ink rim yang dah extract ni. Okey, cari ni, right click, run as administrator. Lepas tu, okey. Okey, yang kedua, bila kita dah setting dekat main top 6 pass. Okey, dekat sini pun 6 pass. Tapi bila kita print kat sana keluar 3 pass, hanya keluar 3 pass. Adjust dekat sini. Setting, pastikan dia berada di head 1. Kalau 3 pass tu dia akan berada di heads. Aku head 1. Itu kalau kita setting 6 pass tapi print kat sana jadi 3 pass. Yang ketiga, kalau kita dah setting head dalam 6 pass head, kita dah tukar head 1, tapi bila kita print dia tak keluar colour merah. Dia jadi macam ni. Kalau jadi macam ni, pergi balik ke ink rim, tekan Ctrl T. Dia akan keluar macam ni. Ctrl T, Tango. Sini pergi ke color calibration. Pastikan color dia macam ni lah. KCCMNY. Ini close. Bawah bersama. Close. Bila dah setting ni balik, dia kalau tripas dia akan sini mungkin close. Macam tadi kena dia close. So kita letak lah color macam bawah. Tekan OK. Dan dah boleh jalan.